Selamat pagi kawan-kawan. Kita nak buat pandu uji Jeku J8 front wheel drive pacuan dua roda. So ini kereta mungkin SUV favorite uncle. So kita nak tengok apakah rasa dia. Jom. Kita berada di Jeku Sri Damansara. Kalau korang nak test drive kereta ni ada di sini. Okey, ini pemenangan kopi anda lah. Korang pun boleh call SA dia. Nombor di bawah description video. Okay, nak tanya harga, nak test drive, nak tengok stok, semua boleh. Okey. Ini front wheel drive, so dia pacuan dua roda. Hari tu angka bawa all wheel drive, memang sangat-sangat mencengkam. Yang ini adakah pada harga 179,000, adakah dia boleh menjulang. Okey, bolehkah dia memegang pangkat SUV mewah terbaik di Malaysia. Hari ini ialah akhir bulan Ogos bulan Oktober, akhir bulan Oktober. Sekarang kita kena review kereta, bagi tarikh, supaya kalau saya kata hari ini kereta ni terbaik, mungkin dia boleh tahan 2-3 bulan saja. Tapi tengok dia punya skrin memang menarik lah, cantik lah. Kereta-kereta Jepun semua memang tertinggal. Okey, first impression. Apakah rasa kereta ni? Kita duduk tinggi, kita boleh turunkan kalau kita mahu. Tapi kita duduk sangat tinggi, view ataupun pemandangan sangat-sangat jelas. Kiri, kanan, depan, belakang. Di belakang agak sempit sedikit pemandangan cermin belakang sebab dia punya headrest agak besar. Okey, kalau korang tak nampak, korang cabutkan headrest di tengah. Okey, masalah selesai. Okey, sangat lancar berbanding dengan Omoda C9. Dia punya kelancaran memang terbaik lah. Omoda C9 dia akan, oleh kerana Omoda C9 dia punya talaan pedal minyak lebih kepada sporty. So kita rasa terenjut-enjut kadang-kadang kalau masa kita pijak accelerator minyak dengan terkejut. So ini kalau terkejut pun tak apa, dia ada macam dia calibrate kepada selesa. So power dia akan datang menaik dengan secara lancar. Okey. Kita nak masuk ke jalan industri lah, kita nak rasa suspensi dan lain-lain. Okey, so kalau yang ini berbanding dengan Mazda CX-60, harga lebih mahal, dan kelemahan Mazda CX-60 ialah dari segi power, dari segi kuasa. Yang ini 250 horsepower, 385 Nm torque, 385 manakala Mazda hanya 189, bawah 200 horsepower dan 260 Nm torque. So dari segi torque dia kalah 120 unit Nm. So itu banyak. Kalau kita cakap 120 Nm, kereta macam mana? Kereta macam Toyota Vios. Toyota Vios 140 Nm torque. Siapa yang bawa kereta Vios? Memang lemah, betul tak? So satu unit kuasa Toyota Vios hilang di Mazda CX-60. So pickup Mazda CX-60 memang sangat-sangat sembab lah. Manakala kereta-kereta yang ini Omoda C9 melayang. Okey, satu barang yang anda dapati ialah insulasi bunyi. Kau dengar tengok lori. Okey, kita buka motor, kita tutup. Boleh nampak perbezaan motor lagi. Tak dengar motor, cara tutup. So dia punya insulasi cermin dua lapis. So dia menang. Dan kalau anda pergi tengok video walk around uncle, dia punya getah-getah yang ketunjuk, ada getah, ada kapet dan lain-lain. So banyak lapisan. So memberi insulasi kabin yang begitu senyap sekali. Okey, kita naik bukit dan kita tidak rasa kereta ini underpowered. Kalau kita bawa CX-60 memang hancur. Okey, angka bagi satu perbezaan. Sebab di julat harga ini hanya Mazda CX-60. CR-V dikira bawah sebab CR-V macam mana? Bolehlah, kita boleh katakan CR-V pun di julat harga ini, tapi sebuah kereta yang lebih
common dalam bahasa Inggeris, yang lebih common. So pemilik-pemilik CR-V yang lama mungkin akan datang ke kereta ini sebab pilihan sangat-sangat limited kalau tak mahu naik ke kereta Conti lah. So kalau di bawah kereta Conti ada kereta Jepun, Mazda CX-60 yang baru. Kita ada Omoda C9, kita ada yang ini JQ-J8. Kalau kita turun lagi, mungkin kereta-kereta China yang lain lah. Kereta-kereta China yang lain yang tidak memberi satu upgrade. So kita nak cakap pasal upgrade, takkan kau bawa CR-V yang lama kau nak upgrade CR-V baru. Tahu tak? Kau dah boring dah bawa kereta CR-V. So insulasi ketenangan kereta kita dalam eco mode saja, Uncle lupa. Kereta ni ada 3 mode, eco, normal, sport. Okay. Normal mode. Okay, kita masuk normal mode. Patutlah kereta dia rasa sembab tadi. Sekarang kita masuk normal mode. Okay, tengok turning radius cantik. Okay. Kita jalan kilang. Kenapa Uncle naik sini? Uncle nak tunjukkan naik bukit lah tadi. Dalam eco mode pun tak rasa underpowered. Lebih berkuasa daripada Mazda CX-60. Braking dia, nanti kita test. Kita test sikit lagi. Jangan terawal cakap. So dari segi posisi pemanduan tempat duduk untuk orang yang berpunggung besar, untuk Uncle memang okey, boleh muat selesa, dan dia punya bag belakang sangat-sangat sportif lah. Sangat-sangat sportif. So biasa kalau kita bawa kereta macam ni, kita mesti pergi Penang, kita mesti pergi JB, dari Kuala Lumpur lah, dari Kuala Lumpur. So jalan jauh, driver mesti selesa, duduk memang nak selesa, aircon pun banyak. Okey, dalam cuaca terik, yang ini boleh naik ke atas supaya atas tidak panas, yang ini boleh ke perut sebab perut dah makan banyak, selalu jalan jauh. So yang ini untuk isteri. So kalau ada isteri yang panas berang, kita macam ni, kita halakan 2. Satu kepada kepala, turunkan dia punya rasa panas, satu kepada perut, bagi dia rasa kenyang. Okey, dari posisi letak tangan kau tengok boleh nampak ke? Tak nampak tak apalah. Uncle sangat-sangat sesuai, very comfortable Untuk ketinggian Uncle lah. Ketinggian Uncle letak tangan di sini memang very comfortable. Kelebihan kereta ini berbanding kereta-kereta Jepun, dia punya insulasi bunyi, berbanding dengan kereta-kereta Conti, rasa dia lebih ringan sedikit. Kalau anda bawa BMW X3, anda bawa GLC, ada rasa berat. Kalau kau faham, kau faham. Kalau kau tak faham, tak pernah bawa kereta Conti, tak apalah. Kereta Conti biasanya bila kita masuk kereta, susah sedikit sebab kalau bawa di dalam bandar terutamanya, kereta tu rasa berat. Dan untuk masuk dan memandu kereta itu, anda rasa seperti kekok sikit. Kalau anda datang daripada kereta-kereta Jepun, anda masuk kereta ini, senang je. Sama, lebih kurang sama je. Dia punya driving feel, dia punya rasa bagang-bagang semua sama je. Steering feel. Tapi kalau anda bawa jalan jauh, kereta Conti memang lebih sedap. Tapi kereta ini dari CR-V lah, kita CR-V, CX-5 dan CX-60, dan naik ke atas yang ini Omoda, semua sudah rasa dah hampir dekat dengan kereta-kereta Conti bila kita jalan jauh dan bila kita jalan laju. Okey, itu satu rasa. Tapi kalau anda tak pernah rasa, kalau Uncle katakan asam pedas memang makanan tersedap sekali, terbaik dari segi asam. Korang kalau orang utara, kau tak tahu apa tu asam pedas, kau kata apalah Uncle Meliti ni, tak tahulah Uncle. Tapi kalau kau dah rasa asam pedas, kau duduk, kau dah faham lah asam pedas macam Conti lah, kereta Conti. Kau dah bawa kereta Conti, kau dah rasa Volkswagen, BMW, Mercedes, Volvo, kau faham apa Uncle cakap, Porsche, kau faham. So kereta-kereta Conti mempunyai satu lagi tarikan di mana dia orang punya kestabilan lain di tahap yang lain. So itulah asam pedas Conti kalau kau faham. Tapi sekarang kereta Jepun makin menghampiri kereta-kereta China, sudah sangat hampir, sebab kereta China mengambil iktibar daripada kereta Volkswagen. So sebab tu pintu kereta Volkswagen berat,
body, rasa dia berat. Rasa mungkin tidak berat, tapi dia memberi satu rasa yang teguh dan berat. Okey, sebab mereka mengambil iktibah daripada Volkswagen. Okey. So kita nak compare dengan kereta seperti Toyota Harrier. Okey, Toyota Harrier, kereta ini rasa dia lebih sedap untuk dibawa sebab ada sedikit berat. Kereta Harrier masih rasa kosong sedikit pada julat harga begini, pada kelas kereta begini, walaupun Toyota Harrier 250,000 lebih mahal daripada kereta yang ini, tapi dari segi teknologi, dari segi kemasan, dari segi finishing, dari segi heads-up display, dari segi pemanduan, kuasa dan handling, kereta ni menang Toyota Harrier lah. Dari segi resale value, kau fikirkan sendirilah. 250,000, katakan 3 atau 4 tahun kemudian kau nak jual Toyota Harrier, mungkin kau boleh dapat 170, 150,000, anda rugi berapa? 100,000. Kereta macam ni 170,000. 4-5 tahun kemudian kau nak jual berapa? Mungkin kau boleh dapat jual 80,000, 90,000, kau boleh rugi lebih kurang 100,000. Tapi di masa yang sama, anda jimat dari segi pembayaran, sebab ini kereta lebih murah, 80,000 lebih murah daripada kereta Toyota Harrier. Dan kepuasan memandu, kalau anda memberi kereta seperti Mazda CX-60, kau naik, boleh naik, kau tengok aku naik macam pelesit boy. Ini normal mode, normal mode, naik bukit normal mode, kita sudah di belakang Mazda CX-8. Kalau kita dalam sport mode, lagi berdesuk lah. Okay, depan CX-8 tadi tak ada kereta tak ada kereta so dia bawa secara santai. Okay, kita naik lagi, akan cuba sport mode. Sport mode. Okay, sport mode kita naik bukit. Kau dengar dia punya power, gila boy. Okay, tengok, kita ambil corner. Okay, front wheel drive dengan all wheel drive, Angka sudah bawa kedua-dua kereta. Angka boleh bagi tahu bahawa front wheel drive dari segi kemantapan ataupun dari perkataan Inggeris lah, road holding. Okey, dia bukan tak stabil, dia bukan tak melekat, tapi dia kurang sikit sebab yang ini pacuan dua roda saja. Okey, hanya selepas memandu kedua-dua kereta anda boleh tahulah. Tapi kita bandingkan two wheel drive dengan two wheel drive, yang ini dengan Mazda CX-60, lebih dia punya handling very close, sangat-sangat dekat Tapi Mazda CX-60 mempunyai satu rasa kosong. Semasa kita membawa, rasa kosong sebab kereta dia tidak begitu berat lah rasa. Yang ini lebih berat, so maka kita dapat rasa dia punya solid, dia punya macam mana, teguh. Okey, faham tak? Rasa solid. Ada rasa kosong, ada rasa solid. So kalau korang datang daripada kereta seperti Axia, kau datang daripada kereta seperti Toyota Vios yang lama, selalu bawa rasa kosong, betul tak? Bila korang dah upgrade kepada X50 ataupun kau sudah upgrade kepada kereta-kereta Jepun, kau rasa Axia tu kosong lah, kancil tu kosong lah. Tapi sekarang ini satu level up. So segmen kereta di segmen D berbeza daripada kereta di segmen C. So Angka sedang memberi satu gambaran supaya boleh relate kepada semua orang yang bawa Axia naik ke Honda City. Dulu Angka ada seorang kawan lah, Axia, dia bawa Axia KL Melaka 130-40. Dia rasa, aku ni memang hero lah. Dia tukar je Honda City 190-200. Nasib baik masih hidup lagi sekarang. So dia tak tahu sebab dia daripada Axia dia naik ke Honda City, dia rasa bagus ni Honda City, boleh lari. Tapi dia belum bawa BMW, belum bawa Mercedes lagi. So kalau dari Honda City, dia kalau naik kepada segmen D seperti Toyota Camry, Nissan Tiana, Honda Accord, mungkin dia lari 230 kalau boleh. Nasib baik tak boleh sampai dia belum lagi dapat Volkswagen, belum lagi dapat kereta-kereta Conti BMW yang lain. Kalau tak ada 300 dah sampai. 300 tu siapa? Ferrari boleh. Porsche yang biasa pun tak boleh kadang-kadang. So korang kena faham lah kenapa orang kadang-kadang hilang pertimbangan sebab dia dari satu level naik ke level yang lain, dia ingat sudah terbaik.
Tapi sebenarnya masih ada level-level di atas. So ini bukan dikatakan yang terbaik. Boleh dikatakan terbaik pada julat harga begini 180,000. Kita sekarang sedang compare dia dengan kereta 200,000. Tapi dari rasa handling, pemanduan, kosong ke tidak, road holding, suspensi, dia lebih mantap. Dia lebih mantap untuk uncle lah, untuk uncle. Kau kena faham. Ada orang yang suka duduk kereta macam kereta Tesla, dia punya suspensi keras. Suspensi keras macam mana? Apakah rasa? Ada orang yang suka, dia nak rasa permukaan jalan. Tapi uncle nak selesa, nak selesa. So yang ini adakah suspensi dia keras? Sedikit lebih keras daripada Mazda CX-60. Lebih kurang sama dengan Omoda C9, tetapi yang ini dia punya pedal minyak ditala dengan sangat lancar. So very nice. So di mana anda kalau selalu membawa orang tua, baby ke, anak-anak yang kecil ke, kau tak mahu baby tu muntah susu, kau bawa kereta ni. Sebab masa kita, walaupun dalam sport mode kau tengok, dalam sport mode Okey, yang ini ada sedikit terangkat masa kita tekan dengan lenjan dengan kuat full throttle, sebab dia tak ada dia tak ada four wheel drive, so dia ada rasa terangkat sikit. Walaupun kita compare dengan kereta siapa? Volkswagen Arteon, Golf GTI, kita boleh rasa Passat, bukan GTI, Passat, kita boleh rasa masa kita full throttle dia akan terangkat sikit. Itu kereta Conti tau. Ini ialah kereta China. So kereta ini di julat harga ini, adakah dia boleh menang pingat daripada uncle untuk kereta SUV termewah? Dia boleh. 179,000. Aduh, kereta apa kau boleh dapat? Hanya Honda CR-V. Hanya Honda CR-V. Okay. So itu saja review uncle untuk kereta ini. Adakah ini lebih baloi daripada spek all-wheel drive? Handling dan kontrol kereta, kendalian kereta dan kecengkaman kereta pada permukaan jalan, 4-wheel drive ataupun J8 all-wheel drive menang daripada kereta ini. Tapi untuk korang yang biasa-biasa jalan di bandar, tak perlu masuk ke permukaan jalan yang pelik-pelik, licin-licin tu. Ini sudah memadai, lebih daripada memadai. Dari segi handling pun dia sudah menang Mazda CX-60. Kalau kau tak percaya, CX-60 punya handling pun kalah pada Mazda CX-5. Pergi cari review-review di Australia dan di Eropah. Okay, so itu saja. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Kalau nak beli, nak tanya harga, boleh juga komen dan tanya pada uncle lah. Okay, jumpa lagi. Bye-bye.